Tiga beranak nekat meredah api bagi menyelamatkan diri ketika rumah sewa didiami mereka di Jalan Surian 7, Taman Desa Utama, Bandar Penawar di Kota Tinggi terbakar pagi 13 Mei. Faridah Mohammed, 51 tahun berkata, kebakaran yang dipercayai berpunca daripada kereta perodua kancil miliknya yang parkir di depan rumah itu disedari pada 5.30 minit pagi. Ibu tunggal itu berkata dia tersedar daripada tidur selepas terhidu bau hangit sebelum mencari puncanya. Menurutnya, dia masuk semula ke rumah tetapi api semakin marak dan kemudiannya dia nekat ajak anak dan ibu redah api untuk keluar. Sementara itu, Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bandar Penawar Pegawai Bomba Kanan 2, Muhammad Hazmi Zulkafli berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 6.17 minit pagi sebelum menggerakkan 13 anggota dari BBP Penawar dan BBP Punggai ke lokasi kejadian. Beliau berkata, kebakaran membabitkan 2 rumah teres yang musnah sebahagiannya selain sebuah kereta dan 2 motosikal. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penawar, Fauziah Misri berkata, beliau bersama Pegawai Khas Ahli Parlimen Pengerang Said Ben Bella Al-Habsyi dan Ketua WHIP Majlis Pembandaran Pengerang menziarahi mangsa kebakaran 2 rumah itu serta menyampaikan bantuan awal iaitu kotak makanan serta wang tunai. Menurut beliau, sumbangan turut disalurkan oleh Yayasan Makmur Pengerang dan Pusat Khidmat Parlimen Pengerang sebagai sokongan moral dan kewangan buat mangsa.